Assalamualaikum, what is up guys? Thank you for tuning into our podcast with me, Fali Abdullah, my brother Hans Hamid dalam Two Bros Talk. Dan episod kali ini ditaja khas. Engkau Tak ada, ni lagu baru kita sedap bro. Oh, tapi tak apa. Pasal lagu baru kita tu aku harap korang pun enjoy dengar Tapi apa pun Apa tu? Apa tun dari tayar cik tun dari tayar. Kau sebarang Tak. nama. Dari tayar. Nanti dia batang sini jadi EP Dia lah, je tak kisahlah dia dengan aku love. Okay, apa pun episod kali ni taja khas oleh Hunter Malaya. Kau dah cuak kan cakap Aku tak pasal cik tu. All love. Alright, kalau korang nak tahu tentang Hunter Malaya ni, diorang adalah satu community, trading community. Kalau korang terfikir nak buat side income ke atau nak belajar tentang trading ke, diorang boleh share tentang analysis, signal and also education untuk bantu korang macam mana nak faham market dengan lebih baik. Jadi kalau korang feeling interested to know more about trading, korang boleh scan QR code Di sini. Yeah. Scan aje lah. Kalau korang tak tahu macam nak scan, senang saja. On handphone kamera, scan. Alright, jadi itulah kita punya sponsor. Yes. Jadi cakap sponsor pasal trading kan. Yeah. Kau pernah read up about trading? Bro, ini benda dari dulu aku kenal satu kawan aku ni. Aku cakap dia, please lah, ajar aku lah macam mana lah. Bro, please lah, ajar aku lah sikit. Memang aku satu ni, kau tahu cakap apa? Dia tak boleh, ni susah game ni. Jangan main-main lah. Dia bukan susah. Benda ni dia memanglah susah, tapi kalau kau ada proper guidance, that's why kau nak kena ada orang yang boleh mengajar kau dengan the proper teknik, the proper punya education. That's why kita ada Hunter Malaya lah. Betul-betul, shout out to Hunter Malaya. Kau jangan tanya kawan kau. Kau tanya Hunter Malaya. Itulah. Kau tanya kawan kau buat apa? Mana aku tahu kawan aku tu sama tu macam kawan aku tu. Tapi tak apalah. Sama. Kadang-kadang aku tanya, oi, boleh lah tolong aku lah. Tapi tak apalah. Sekarang dah ada Hunter Malaya, buat apa aku nak tengok kawan aku? Aku scan QR code Hunter Malaya, aku belajar dari diorang. Pasal setahu aku lah, ni apa yang aku baca lah. Apa yang aku baca. Trading ni dia banyak menggunakan psikologi bro. Psikologi? Yes, dia bukan, it's not only Risk. it's not only kau understanding the market structure, understanding where to go in or out. Dia more about psychological. Pasal trading ni, the works on a few things macam fear, greed. Macam fear ni dia macam fear of missing out. Macam kau takut. Tapi aku tak tahu sangat lah pasal benda ni. Mungkin betul yang tu Melaya lah. Aku pun tak nak explain lebih lah. But it's more on psychology lah. Apa yang aku baca. Kalau kau punya psychology kau tak tenang, kau usually all the pro traders. Kalau kau punya, okay, sekarang kau psikologi kau apa? Aku cakap pasal psikologi ni aku banyak overthink bro. Jangan bro, overthink. Kenapa lah? Overthinking is bad. Why is it bad? Tak tahu lah, bagi aku lah. Aku selalu macam, kalau overthink tu nanti macam benda tu macam ganggu kau punya pemikiran. Lepas tu nanti benda yang kau nak buat tu jadi macam tak boleh buat gitu. Kau faham? Kau betul. Fikir kan. Nanti benda tak jadi. Kau, do you have like chronic punya masalah? Pada aku masalah aku ni chronic bro. Aku didn't realise actually. Yang kau ada greed greed pula apa? Tadi aku tengok word greed aku tadi. Serius. Kau betul-betul nak trader Aku tadi tapi betul aku memang ada greed. Memang greed betul bro. Semua manusia ada Kayan, greed. Manusia semua ada greed, tak apa. Okay, tadi yang tak ada, yang disiplin bro. Dia lain. So aku didn't realise that this anxiety, this thing is actually like quite bad. Aku just because aku grew up with it and kau dah biasa lah. Kita bukan Gen Z bro. Kita tough. Kita tough. So benda-benda macam gini kita usually keep to ourselves, especially as men kan. We keep to ourselves, kita try to overcome it by ourselves. We try to find way out. Yang bukannya kita macam pergi internet ke apa tak. Macam sometimes this thing works lah. Mungkin kalau aku just pergi exercise ke apa benda, aku buat penat, aku tak kena fikir benda-benda ni semua, you know. So macam malam-malam kadang-kadang one of the reason why aku drive at night, pasal malam aku banyak berfikir. So macam pada aku bila aku drive aku focus more on the road. Tapi bila this thing really come,
bila aku betul-betul macam stress, bukan stress lah, macam aku really have anxiety kan, especially about what's happening in the world, ini semua kan, perang sini, perang sana, dia affect aku in a way sampai kadang-kadang aku tak boleh drive bro. Kira macam mana tu kalau kau cakap kau tak boleh drive? For example macam GPS dah cakap aku exit left, Kau terlepas lah. aku terlepas bro, aku dah terlepas sampai aku macam alamak. Dan aku try to macam like calm aku punya self down. Kau dah panic lah, dah start panic sikit lah. Ya, aku nak macam like okay, relax. Jangan fikir pasal benda-benda merepek ni semua lah kan. Don't think about all this nonsense. Just focus more on aku punya driving. Tapi nanti bila okay, next exit maybe in 1.5 km. Yeah. Belum sampai aku dah masih tengah fikir bro. Aku tell myself not to, tapi aku masih tengah fikir. Aku termiss lagi. It happens bro, it happens. So benda ni actually rabak untuk aku. That's why macam like in the previous episode I said something about aku dengar audiobook, right, on how to stop worrying and start living. So benda ni actually it came from one of aku punya passenger bro. We somehow was talking about past trauma. About, about tadi kau drive kau miss kau dapat berapa star tu? 1 Aku curious lah bro. Sorry. 1 star Aku tak lah. Kadang-kadang bila kau drive at night, kadang-kadang passenger dia tak perasan bro. Dia tak perasan. Dia tak perasan pun. Dia tahu-tahu dia sampai je lah. Okay, balik tadi. Most of the time dia tengok handphone apa. So okay, talking about this yang apa tu, stop worrying and start living. Aku find out it from one of aku passenger bro. Somehow we were talking about psychology and everything, right? So aku cakap aku worry a lot. So dia introduce aku this thing, dia cakap aku like you should listen to this audiobook to stop worrying and start living. So benda tu dia dapat membantu aku sedikit lah. Dia dapat membantu aku sedikit where aku macam like, you know what, aku really have no control of it, right? So buat apa aku nak macam susah payah and worry so much about benda ni. So it does help. Tapi honestly aku ni nak cakap ni benda pun macam mungkin cakap je lah pasal ni benda untuk kebaikan kan. Kau degil lah. Aku rasa bukan the best way kan to really get rid of all this nonsense in your head is solat lah bro. Of course bro. Yeah, coming from me Of course bro. But really it's solat lah. So bila kau solat then you feel, aku feel more at ease lah. Of course. But this is the thing yang kenapa aku macam heavy to say kan. Pasal kita manusia biasa bro. So aku feel macam aku ni macam aku ni messed up saya. You know why? Because only bila aku rasa macam aku rasa gelisah, only when aku rasa anxiety ni semua, baru aku nak pergi solat. When I have problems, baru aku nak pergi mencari. Kau faham tak? Mencari the solution lah, which is of course our God lah kan, Allah. So aku feel macam aku messed up lah, but at the same time aku just realise that it's okay lah bro. How messed up you are kan. Like kalau kau ada problem, just solat lah bro. Solat lah. So kalau sekiranya okay, aku kasih kau satu situasi ni kita lelaki ni, kita ada bermacam-macam cara untuk mengatasi segala cabaran. Bro, kau can overcome any No. Aku cakap kita kadang-kadang lelaki ni kita diberikan satu keunikan ni where kita can keep quiet and kita can survive that thing on a daily basis and still go through everything tau. So kau imagine kalau kau sekarang kat satu island ni kau kat satu island ni, kira tak ada apa-apa lah. Kau pakai seluar pendek lah. Dah koyak-koyak, baju kau tak ada lah. Baju kira kau half naked lah kat hutan-hutan. Apa first thing kau terfikir bro? First thing kalau aku first aku macam macam mana ni aku nak survive Okay, relax. Okay, aku relax dulu, then aku fikir. Kalau kau pula macam mana? Aku nak kena tahu back story dia bro. Macam mana aku end up itu island? Oh, macam mana? Aku pelakon lain. Okay. Macam mana Okay, so kau tengah drive ni, kau termisten. Tadi kau cakap kau misten kan? Kau misten dari belakang satu kali sapak kau, pam, kau KO. Terus kau bangun, terus kau kat island. Aku kena kidnap lah. Kau kena kidnap lah. Tak senang tau nak kidnap kau. Asal? Yelah, pasal kau besar apa,
Mana nak masukkan dalam ini lagi, kargo lagi. Okay lah, kalau Kargo kira rabak tu. Tapi tak apa. Okay, sekarang kau dah kat island ni macam mana? Apa first thing kau fikir? Kau dah fikir apa ni? tu kapal yang kargo tu. Dah pakai crane. Ya, dalam kargo tu Ha. banyak-banyak. Tak ada, kau seorang je. Aku seorang ah. Weight Kira acid. Apa? Weight acid. Apa? Weight acid. Oh. Kira kau seorang. Kira dah tahu lah. Ini kira kau punya. Pam. Pop. Aku sampai Pak Island lah. Kau tu. Ya Allah. Okay, aku first thing aku pun panik ah. Ciba. Kalau kau campak aku Pak Island, aku pun panik bro. Sebab kalau kau tengok season 4, Season 4 Living with Bear Grylls. Ya, lawak bro tu bro. Season 4 Episode 3. Kau dengan Bear Grylls. Yes bro. Tapi serius, apa kau punya pemikiran? First thing lah. Cannot be not worried lah bro. Aku sedangkan aku pun aku worry okay. bro. Kalau with that backstory ni kau bilang aku Yeah. Aku honestly aku will think that aku offend anyone tak? Why is someone kidnapping me? Yeah. You know? Obviously not for money mah. Aku Yeah. tak ada duit bro. Yeah. Aku tak ada duit. Ni mesti ada orang yang mungkin dia tak suka aku ke apa ke. That's the first thing yang akan datang otak aku. Maybe lepas tu mungkin aku sampai pagi lah Sekali dah malam ni semua aku tengok this is much more serious than aku anticipate. Imagine lah. You know? Sekarang aku nak kena survive bro. Yes. Aku nak kena survive. Aku nak kena pergi hunting. Aku nak kena pergi cari air. But first thing, kalau kau tengok Bear Grylls Season 4 Episode 3, yang apa aku sarankan kepada viewers, first thing, the most important thing is to make fire. Yes, betul. Fire. Tak bukan fire. Actually accommodation. Tempat Shelter. Shelter, fire. Okay. Right? Lepas tu bila aku dah buat ni semua, aku dah realise aku tak boleh start api. Aku tak boleh start api. Shelter aku pun tak works. Then aku will start to panic. Bila aku start to panic, that's when legitly aku rasa aku will ambil whatever yang aku boleh ambil to cover aku punya aurat. Daun pisang ke apa ke. Tak, kau ada seluar apa kau takut? Kau cakap suara pendek apa? Sudah koyak. Yelah, tak kisah. Siapa nak tengok kau? Kau kat island Sebab apa? tu kau tak tahu kenapa aku nak cover. Sebab apa? Sebab aku nak solat. Bagus lah brother. Aku nak solat bro. Okay, kalau aku bro aku dah macam itu first thing aku dah macam lost kan. Aku dah tak tahu macam mana ni. Aku nak buat apa Aduh, handphone aku pun tak ada. Akhirnya handphone semua tak ada apa. First thing aku buat apa aku akan masuk itu forest bro. Aku akan masuk tu forest. Kau imagine. Kau tengah masuk ke forest. Okay. Itu bro aku sah. Bro, mana kau cari ni apa buku ni? Aku jangan nak potong ni. Mak gatal lah mata aku. Dia kena pokok apa? Apa satu? Kucing gatal. Kira cat on hit. Yes. Kadang-kadang ada apa? Cat Island. Okay. Kau just tak boleh tanya. Kau just carry on je. Macam mana ni siap bunyi apa satu? Tak ada kucing Fali? Boy? Brother, I come here in peace. All I want is to survive here tonight and I'll figure out. Brother. Macam mana aku nak cakap ni Okay. Ya, betul. Aku nak cari tempat teduh. Betul, aku nak cari tempat teduh. Kau boleh tunjuk aku macam mana nak tidur sini? Kau pun boleh berbual bahasa aku. Kira sama. Aku ingatkan kau boleh berbual bahasa aku. Okay. So aku dah fikir macam itu. Aku dah fikir tempat teduh tu. Terus aku tengah fikir macam mana aku nak cari makan bro. Pasal makan aku kalau sesat ni kalau aku macam aku banyak fikiran ni, first thing aku lapar bro. What is the best way to find food? Kalau in an island. In an island bro. Ambil pasir bro. Macam gini Masih ada macam kecil-kecil ikan ke apa kan. Aku makan. Iya ke? Lah. Apa ikan bak pasir? Kau pergi tengok season 5 Bear Grylls episode 2. Tak, tapi ya aku akan macam itu lah bro. Kau tak macam as a man kau tak macam terfikir macam
wah, this is the best time, man, to be alone. Okay bro, ni aku cakap aku rasa semua lelaki di luar sana akan setuju dengan aku lah. Kadang-kadang aku have a big family, you know. Sometimes kat kerja ni, bila aku dah buat kerja, kadang-kadang lunch time ni aku tak makan sangat tau. Okay. Aku akan cari empty spot, aku akan duduk, aku akan macam chill. Aku tak nak ada distraction orang berbual, aku tak nak ada apa-apa. Kadang-kadang aku duduk bawah tangga bro. Aku just want peace. Kau pernah, Aku just want peace. this one kita tengah berbual real talk Seseorang lelaki lah. Sebagai seorang lelaki kau pernah macam kau terduduk kau terfikir macam mana aku nak give the best untuk aku punya family Bro, of course bro. Itu semua orang. Aku rasa seorang ayah mesti terfikir bro. Tak kisah ayah lah. Husband, I mean everybody lah. Mungkin yang single pun yang belum kahwin mesti terfikir juga bro. And of course kita pernah come to a situation where you know things are not good, right? Times are bad. So kau pernah macam at that level where macam serious, aku nak give up bro. Aku dah tak boleh take it. And then kita tak nak bilang to my wife. You know, kau pernah tak sampai kau macam like, aku just have to tell my wife, aku just have to let out. Habis macam mungkin kau nangis sebab wife kau pernah? Pernah bro. Aku pernah macam bila aku at a state where aku really cannot figure out things on how to actually figure out certain things daripada mungkin dari segi kerja, keuangan, macam anak-anak punya sekolah, you know, things like that, or family related things Kalau betul-betul aku tak boleh, aku akan macam mana, aku just let it out to my wife. Macam, babe, I just wanna, aku akan message her, babe, tonight I wanna sit down and speak to you lah about certain things. I hope you can listen and hear me out. Nanti aku cakap, aku akan luahkan perasaan-perasaan aku. Tapi the kids are not there. Not there lah, semua itu. Aku akan luahkan perasaan aku akan luahkan masalah-masalah apa yang aku ada, sampai aku ternangis bro. Kadang aku nangis. Aku nangis macam mana, babe? I cannot. I feel as a father. Aku cakap itu. I feel as a husband. Aku cakap itu tau dengan wife aku. Sampai wife aku cakap, no lah babe, you tak feel as a husband, you tak feel. Cuma macam mungkin cara you execute certain things mungkin salah. Mungkin these things we need to work together as a team. Mungkin this thing kita nak kena go separate ways inside. You fikir you punya benda, I fikir I punya benda. You know. So macam there's times where it's really tough. And aku alhamdulillah, wife aku kadang-kadang, you know, we have a wife. Macam mana wife tu marah ke, mengamuk ke, dia akan duduk sebelah kau, dia akan dengar bro. And aku always believe dia dengar, nanti dia doa, bro, everything settle bro. Alhamdulillah, so far aku nampak macam gitu lah. Aku selalu cakap, babe, can you doa for me babe? I want to do something, I know that this, can you doa for me babe? Babe, please babe. Betul-betul bro, mujarab, alhamdulillah. Sometimes aku feel kau like, aku really understand. Sometimes kita macam penat tau bro. Dia bukannya penat macam penat fizikal tau. Dia penat macam, ya Allah, aku dah penat dah ya Allah. Macam aku nak buat apa lagi ni? Aku cuba tu, like what do I do next? I'm really stuck here, you know. And kadang-kadang macam dah, kau just buntu. Kau pernah macam terfikir macam, pernah tak macam aku nak rewind balik time, then figure out from there? Pernah bro Of course. Pernah Tu aku pernah tahu. Aku jujur cakap, aku pernah macam duduk macam, let me rewind back everything and then start from scratch, and then from there aku boleh figure out. No, like macam aku nak rewind back, and then now that I know what I shouldn't do and what I should do, I would take from this point back, and then I would do things right, and then I know it will be a better life. Right? But is that something yang kita always terfikir macam, oh nanti kita akan ada better life. But actually the fact is actually we don't know. Itu yang kita assume bro. Tu pasal mak-mak cakap, dulu kau tak nak dengar, tak nak belajar rajin-rajin. Nah, tengok mak sekarang dah. Aku tak nak cakap kau lagi, kau pergi jalan sekarang depan muka aku. Itu betul tu. But that is what kita assume tau. Kita assume, okay, kalau aku dapat rewind back time, aku make things right, my life will be better. But that is what kita assume bro. How sure are you that kalau kau amend kau punya mistake back then, that you will have a better life? How sure are you? I'm not sure bro. Yeah. Because the only all-knowing
Cik lain Cik. macam Okay, kalau boleh It's rewind not time. Okay, us. sekarang ada It's satu not button us, depan kau lah. bro. Button depan kau. Sekali ada satu laki ni lah. Kira laki nama Mr. Winston lah. Winston. Saya aku tahu kan. Aku tahu kan. Mr. Winston datang. This button can rewind one bro. time. Sabarlah. Okay, Sabar. okay. Can hi, I'm Mr. Winston. Okay. Hello. This button you press one time, reverse your time, but only one time. I give you reverse one time, you come back, and then everything will change. Okay, but you must tell me. Now you tell me, what time? Now you remember. Cannot think too long. Now you remember. Which one? Faster. I want to press it. Faster. Which one you want to go back? Faster. Aku nak cepat ni. Aku tak tahu bro. Aku tak tahu pasal bila kau cerita ni benda, aku pernah mimpi. Aku tengah terfikir mimpi aku ni bro. Aku pernah mimpi that macam kita semua suddenly there is this glitch in this time bro. Yang kita termasuk balik in the past. Yeah. But then kau boleh amend Certain whatever mistake yang kau nak amend bro. And then whatever benda yang kau nak amend ni semua, all these things will be brought forward to the future, which is the current. Yalah. And it stays like that. Yeah. Aku mimpi macam gitu bro. Okay, kalau Aku mimpi macam itu. And aku remember saying something along the line where aku cakap like, actually there's nothing that I want to change. Alamak bro. Sumpah bro. Now I go back. Kau tak nak tukar apa? Aku tak nak bro. Like Not even one I mean in that mimpi lah. Yalah, in that mimpi lah. Because dia seram lah bro. Katakan macam gini tau. Kalau kau dapat tukar benda yang kau boleh tukar back in the future, and then it start off macam kira-kira kau nak reset lah. Mungkin kau tak akan ada tujuan anak kau sekarang. Mungkin kau not with Erna. Is that something yang kau willing to? No bro, I wouldn't willing That's to why change, bro. Kau faham tak maksud aku? Yalah. It's something yang as much as kita complain macam hidup ni macam gini lah, apa benda aku complain. nak kena kerja keras lah, aku nak kena ini lah itulah. But at the end of the day, bila kita macam aku cakap, kalau aku rewind and kau lose everything that kau have now, you know, because everything yang kau have now ni is based on the decision yang kau make back then, you know. So kalau kau go back to back then and kau tukar kau punya decision, you will not be having all the thing that you have now, especially like family wise ni semua. That is not something I want to do, bro. Of course bro. Baju kau jarang-jarang Sorry aku just speak. Aku tengok bila aku gini, bila aku tengah fokus ni, semua benda aku tengok bro. That's me bro. That's me. Aku pun tak tahu kenapa baju aku jarang. Baju kau jarang-jarang so boleh nampak dalam tu. Boleh nampak Boleh nampak kan? Tak nampak lah. Bagi aku bro aku just wish that macam for me when I was young aku just wish that aku want to not change lah. Aku regret of not macam doing the right decision, macam in sense of study wise, knowledge wise and things like that. So macam kalau aku sekarang, kalau dulu aku belajar rajin, aku pandai, aku buat ni, aku betul-betul fokus ni aku punya pelajaran, aku punya courses bro. Maybe aku sekarang jadi engineer bro, you know things like that. Maybe lah. Tapi kalau kau jadi engineer, kau tak dapat buat podcasting sekarang bro. Yalah. That's the thing I'm trying to tell the people out there. Is that bila when you look back and you say that, oh, I should have done this is the right thing to do. How do you know that that was the right thing to do? Correct. You can only know that is the right thing to do bila kau buat something that is wrong. And you will never know when you make a decision, kau takkan tahu decision ni betul ke atau tak. You know, that's why selalu bila kita berdoa nak lain macam tak apa lain bro. macam episod ni Tak apa bro. That's why bukan selalu kita tu bro stock ni. Bila kita dengar lagu tu bro stock ni, kita bukan saja kongsikan benda-benda yang seronok. Kita pun luahkan isi hati kita, apa yang mungkin kat luar sana yang mungkin para pendengar kita mungkin macam betul saya diorang cakap ni. So what I'm trying to say is that that's why bila kita berdoa is not, kita bukan berdoa ya Allah kasihlah aku buat keputusan yang betul. Tak apa. You know, what we want is like, let us make a decision that is the best for us. Of course. Right or wrong, I don't know. Correct. It might be wrong in the eyes or in the judgment of humans. Yes. Tapi itu persepsi kita bro. As a human, kita nampak benda ni salah actually. Benda ni salah, aku shouldn't have done this. Tapi actually that is the right
that is the right step to take untuk kau menjadi satu insan yang baik nanti. Lain macam bro ni podcast. Hey. Terima kasih Ustaz Fadli yang hadir pada hari ini, yang sudi kongsikan tentang ilmu-ilmu gaib yang boleh rewind dan juga mungkin boleh forward lah tentang itu. Tapi apapun bro, aku rasa macam this is what we sharing now lah. Macam kita sekarang ni lebih bukan saja macam kita berbual kosong. Kita berbual yang mungkin ada juga kat luar sana yang mungkin mengalami isu-isu yang seperti gini. Betul. Jadi kita share based on kita punya hati, experience, and we hope that macam kita cakap, kalau korang kat luar sana ada macam benda-benda yang mungkin korang nak kongsikan, please guys, kita nak dengar korang punya cerita, korang punya mungkin isi hati, luahan hati korang, apa saja. We want you guys to be part of us. Kita nak korang satu hati dengan kita, korang share dengan kita, and make this podcast into a better podcast in the future, insyaAllah. Yeah, because apa yang kita share ni based on kita punya experience. Correct, right? bro. Ini bukannya macam kita nak advise kau, do this. No. Ini kita share. Kalau benda ni dapat membantu korang in any way, so be it, alhamdulillah. Mungkin experience kita ni not enough to cover lain-lain orang punya perjalanan hidup. Betul. Mungkin other viewers have lead a different life, a different path yang mungkin dorang encounter a different problems. Correct. Yang dorang aku encounter problem macam gini, actually this is what you should do, and this might benefit other viewers as well. Of course bro. Betul tak? Of course bro. Jadi kepada anda semua mungkin nak benefit something from this podcast, senang saja korang boleh scan the QR code. Sponsor kita Hunter Malaya. Apa Hunter Malaya? Benefit yourself. Sebenarnya Hunter Malaya tu ialah satu trading community where you guys kalau macam sekiranya nak buat side income, korang nak hasil sikit kan, mungkin tak tahu, kadang-kadang korang dengar kawan-kawan korang tengah sibuk tengah macam trading sana trading sini, kalau nak tahu macam mana, mungkin ada kawan-kawan tak nak share, ting boleh saja scan QR code Hunter Malaya, korang boleh tahu lebih lanjut tentang trading dan sebagainya. Kalau korang ada kawan-kawan yang tak nak share, korang boleh pergi ke Hunter Malaya punya Telegram. Because Hunter Malaya ni satu trading community yang dorang akan ajar macam mana nak analyze the chart. Dorang ada share signals, and dorang also give education about the market. Alright guys, once again, thank you so much for listening to us on Two Bros Talk bersama aku, Bro Hans Hamid dan Bro Fadli, dan kita harap anda dapat mempelajari sedikit sebanyaklah tentang apa kita telah kongsikan, dan terus mendengar, share, like, komen, ajak kawan-kawan kurang semua dengar podcast kita. Dan bro, support all the podcast, local podcast lah. Yang baik kita simpan, yang tak baik tu kita buang. biarkan. Oh, tak buang Biarkan. Okay, biarkan. Two Bros Talk. Hey, sembang santai